Ayah boleh cakap baju dah sampai. Undek betul. Semalam aku dah beli, hari ni pula sampai. Ya? Mana baju kata dah sampai? Dah buka belum? Tu. Buka. Buka lah. Buka. Ni. Tengok. Kan elok baju ni. Buka. Apa tu? Ni. Tu. Nampak tak? Tu. Oh, ni. Buka. Ya, tutup je. Memanglah. Ni tak payah. Buka. Mana apa? Tak, buka ni. Cuba tengok. Buka memang. Cuba pakai. Okey tak? Dah beli dah. Ni lagi lawa. Sab okey. Pakai dulu baru tahu. Okey tak okey? SL eh? Double saya beli, double XL. Macam ni barulah okey. Tengok sini. Tak adalah nampak perutnya. Sini. Tegak badannya. Perutnya tak ada, tak nampak. Macam ni okey. Esok pakai baju ni Boleh? Yang tu nanti lain kali. Baliklah itu besok Itu. pakai baliklah. Yang itu pakai lain kali lah. Nak pergi jalan lain kali sekarang. Dia kata nak pergi KL. Tengoklah dia punya cuti lulus ke tak. Kalau tak nanti bila-bila nak pergi jalan kamu pakai. Esok pakai ni Dah buka-buka, saya nak gosok dulu. Oh, gosok dulu. Ni buang lah tu. Tu nanti buang. Okey lah ni. Sampai pun. Wah, terus ambil yang besar. Manalah ni. Betul lah tu. Saya tak boleh. Mana yang singgit $9 ni? Semua tempat dia? Oh ya? Semua? Alah. Oh semua. Semua rupanya. Nak kena VC abang ni kot dia nak beli apa-apa. Akak ingat ada benda-benda yang ni je. Nak tambah sikit. Banyak pun tak apa. Satu troli dah penuh. Mana? Dia dah penuh. Sikit. $18. Lelaki budak berapa? 7 14 8 8 kot. 9 kot 9 lelaki. Dia ambil warna biru lah. Biru ke. Bagus juga kau ni. Aku ni tak sampai. Ke nak campur? Tak kisah mana yang ada lah. Kalau ada lagi ni akak panggil lah orang ni. Tak cukup Tak cukup nanti akak panggil orang ni. Boleh je kalau ada stok. Kalau ada stok lah. Mana dia? Dah. Dah penuh dah ni, ya Allah. Ni besar rumah backpack. Hai. Yang kita. Cubalah buka. Saya tahu lah ni macam meriah kan. Saya cakap dengan Ain. Ain matilah aku. Macam mana aku nak cakap dengan lelaki aku ni. Aku cakap dengan dia nak beli 5 barang je tau. Ini apa ni? Macam-macam benda ni. Tak ada, nak beli untuk ni bagi anak yatim. Ni tumbler ni bagi anak yatim. Murah yang. Ain dah meracuni aku ni. Lepas tu tadi saya cakap dia, alamak Ain, kalau aku tahu tadi aku nak belilah yang apa tu biskut yang kecil-kecil tu kan. Ada nabati tu panjang. Tak apa Kak, next cakap ya Allah janganlah patah balik saya cakap macam tu. Ain kata, tak apa Kak, lain kali ada tu. Baik-baik barang kaca pun ada ni. Saya untuk pergi dengan Syira semua saya dah beli dah. Syira? Dengan Syira punya yang tu kita bulan 10 kan sebab saya WhatsApp dia. Dekat grup dia kata ni boleh buat game. Saya belilah. Yang ni tadi tambahan malam ni nak makan ramen.
Nak makan Maggi. Ini apa ni? Susu murah gila. Cuba teka berapa ringgit. Teka lah. RM10. Abang takkanlah 3 kot. RM10. Satu ni je dah berapa biasa? 14, 15. 4, katalah 4 kan. Biasa ke biasa berapa RM5 lah. 5, 10, 15 biasa kan. Ni RM12. 12. Murah kan? Satu RM4 lah. Buat apa? Promo. Kat Speedmart ni beli. Susu segar. Terima kasih tau abang tolong angkat barang. Oh. Duit terbang. Duit barang pun kena angkat. Duit terbang barang kena angkat. Thank you tau. Semoga murah rezeki.